Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkampungan sunnah kali ini kita mengambil tema mengangkat kebijaksanaan, membenam ataupun meruntuhkan kedangkalan. Inilah salah satu daripada tujuan kenapa Nabi SAW diutuskan di atas muka bumi ini. Ketika Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan surah yang pertama ataupun ayat yang pertama yang turun kepada Nabi SAW itu ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca. Kerana membaca itulah salah satu daripada metod untuk menjadi bijaksana. Seseorang yang tidak membaca, seseorang yang tidak mahu untuk menjadikan dirinya mendapat maklumat daripada pembacaannya, maka otaknya itu akan menjadi lemah. Islam ialah agama yang suruh kita menggalakkan kita untuk mencari ilmu. Kenapa Islam suruh kita cari ilmu? Kerana dalam mencari ilmu itu kita akan mencapai satu kekuatan pada akal fikiran. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma, sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah." Atau kama qala. Sesiapa yang merentas sebuah jalan untuk mencari ilmu di dalam jalan itu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan urusannya, mudahkan jalannya untuk pergi ke syurga. Kenapa? Kerana Allah Azza wa Jalla muliakan insan ini, salah satunya kerana wujudnya akal yang ada pada manusia. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan badan manusia ni tak sama macam haiwan. Haiwan kepalanya selaras dengan kemaluannya. Manusia Allah Ta'ala jadikan jalannya tegak. Anatominya, akal ataupun otak berada di atas. Sebagai satu pengiktirafan, ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala jadikan boleh berfikir. Oleh kerana akal itu boleh berfikir, maka akal itu mesti diberikan dengan maklumat yang benar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak isyaratkan, liqaumi yatafakkarun la'allakum ta'qilun. Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Allah Ta'ala kecam kepada golongan yang tidak mahu menggunakan akal fikiran dan penilaian logik fizik, logik dan analisa. Oleh kerana itu Allah Ta'ala mencela golongan-golongan Quraisy yang terus berada di atas jalan syirik, sedangkan jalan syirik itu telah terbukti adalah jalan yang tidak bijak. Allah Ta'ala sebut, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mahu mentauhidkan Allah, ittabi'u ma anzalallah, ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan ni, tengok ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Begitu banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh kita tadabbur, menggunakan akal fikiran, menilai, memerhati, menyemak, menganalisa. Tapi ada di kalangan manusia yang menutup pintu jiwanya, menutup kemampuan akalnya. Lalu Allah Ta'ala kata kepada golongan ini, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan itu ada banyak perintah untuk kamu menggunakan akal fikiran kamu yang sejahtera itu, fitrah kamu yang bersih. Ikut, fikir. Tapi mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami nak ikut apa yang kami nampak nenek moyang kami duk buat. Sedangkan Allah Ta'ala kata, sedangkan nenek moyang mereka itu tidaklah dapat memikirkan sesuatu dan tidak juga diberikan hidayah.